Hi guys, welcome back to my channel for unboxing and review. So hari ni aku just unboxing 2 Pokemon Takara Tomy. Tapi yang ini adalah part nombor 8. Untuk kau yang boleh tengok part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, part 7, macam misal ada punya itu semua kat description. So Pokemon first yang kita nak unboxing hari ni adalah Eevee. Sekejap tak belakang sikit. So ni adalah packaging Eevee tu, Pokemon Eevee tu. Lepas tu nombor dia MS02. Lepas tu macam misal ada punya brand dia, brand Takara Tomy. Lepas tu dia punya nama ni Monster Collection. Lepas tu yang ni Pokemon Eevee tu memang agak comel. Lepas tu bawah dia cakap ada 360 apa benda ni, 360 spesies kot. Tapi spesies Pokemon dia dah ada 1000 lebih tau, 1125 tersilap aku ke 1025 macam tu lah. Tapi confirm lepas ni dah akan tambah. Lepas tu belakang dia cakap ada tulisan Japanese macam tu, apa benda ni lah. Aku malah nak menghadap sangat. So tanpa buang masa, kita buka dia, kita unboxing Eevee ni. Sekejap So ni adalah Pokemon Eevee tu. Sumpah memang comel gila. Dia lagi comel daripada Litten tak? Sebenarnya Litten lagi comel daripada Eevee. Eevee ni musang ke apa kot? Maybe musang kot. Kalau nak cakap anak bukan, sebab ekor dia macam ni kan. So ni adalah Pokemon Eevee tu. Japanese dia pun sama Eevee, cuma ejaan dia lain sikit. Eevee macam tu lah, Eevee. Tapi sebutan dia sama je, Eevee. Lepas tu kategori Eevee ni dia adalah kategori Evolution Pokemon. Sebanyak Eevee ni dia boleh ber-evolve lagi banyak tau. Dia kira branch evolution tau. Dia macam split evolution lah. Boleh ber-evolve daripada jadi tu, jadi ni, jadi nanti yang tu sekejap lagi. So kita tengok kat bahagian muka dia dulu. Muka dia sumpah comel macam ni. Eevee, sorry terserang pula. Muka dia sumpah comel macam tu. Mata dia, and ada dia punya macam kerutan dahi. Bukan kerutan dahi kak, dia punya mata ni. Lepas tu hidung dia pun comel, mulut dia pun comel. Tu bahagian telinga dia semua cantik, smooth je. Dia punya yang penjok macam tu. Lepas tu yang kat bawah Eevee ni, dia bukan bulu ni tau, dia macam main tau, macam yang sing dia punya, yang bulu-bulu sing yang main tu. Aku tak tahu Melayu cakap apa, memang nampak gebu macam tu. Cuma ni kalau float pun lagi lawa tau, lagi comel macam tu. Lepas tu Eevee ni type dia adalah normal type Pokemon. And Eevee ni keluar dekat yang Gen 1 punya, yang Gen Kanto region tu, yang mula-mula Pokemon keluar, and Eevee ni keluar lah. Tapi time tu Eevee ni dah ada just 3 evolution je dulu. Lepas tu dah beberapa gen situ dia baru tambah. Lepas tu tengok kat bahagian dia, badan dia tertutup dengan dia punya bulu-bulu ni, so tak berapa nak nampak sangat lah. Lepas tu kat bawah dia ada tapak kaki dia. Tapak kaki dia, dia punya paw ni bawah dia warna pink, tapi yang ni kat bahagian sini pula macam pelik je. Bukan selalu kat bawah sini ke? Kenapa kat yang ni bawah sini paw dia? Maybe tercacat ke apa? Aku tak tahu sangat pasal Eevee ni. Lepas tu ekor dia, sakit ekor dia ternaik macam ni. Tapi ekor dia kalau dia buat bulu-bulu macam terkeluar 1-2 pun ni lagi lawa tau. Tapi ni sakit bulat macam tu je. Ekor dia yang hujung ni, bulu dia sama dengan kat dia punya main tu. Memang super comel Eevee ni. Lepas tu Pokédex entry yang Eevee ni nombor dia 0133. Lepas tu macam aku cakap awal-awal video tadi, yang Eevee ni dia ada evolve dia split evolution tau. Macam branch evolution macam tu, dia boleh ber-evolve tak tentu lah macam tu. Sebab dia ni macam kira special sikit lah yang Eevee ni. Eevee ni kalau kita bagi dia Waterstone, dia boleh ber-evolve jadi Vaporeon. Lepas tu kalau kita bagi dia Thunderstone, boleh jadi Jolteon. And kalau kita bagi dia Firestone, dia boleh ber-evolve jadi Flareon. Yang tu time dekat gen pertama lagi, yang Kanto region, yang 3 tu dulu je. Lepas tu yang dekat gen ke berapa, gen ketiga ke keempat macam tu lah, dia tambah lagi evolution Eevee ni. Kalau yang Eevee ni nak ber-evolve jadi Espeon, dia kena pegang yang Sun Shard. Kalau nak jadi Umbreon, dia kena pegang Moon Shard. Tapi yang tu beza sikit tau. Kalau yang dia nak evolve jadi Espeon, dia kena waktu siang tau. Kalau yang jadi Umbreon, pada waktu malam dia pegang yang Sun and Moon Shard tu lah. Dia buat macam lain sikit macam tu kan. Lepas tu Eevee ni dia boleh evolve lagi jadi yang Leafeon, dia kena pegang Leaf Stone. So dia punya setiap evolution dia tu type dia semua berubah lah, ikut lah dia macam jadi Leafeon jadi grass type, kalau Flareon fire type macam tu dia evolve. Saya kira nampak memang special gila lah Eevee ni. Lepas tu Eevee ni pun dia ada juga yang evolve jadi ice type, yang tu dia jadi Glaceon. Dia kalau pegang yang Ice Stone. Lepas tu kira yang latest, kira latest juga, tak ada latest sangat, yang dia jadi yang fire, bukan fire, fairy type punya evolution ni. Dia jadi Sylveon. Dia ada belajar move, fairy move lah, macam serangan apa benda tu kan, macam fairy, apa benda fairy dash ke apa benda, dia boleh evolve jadi yang Sylveon. Tapi tak silap aku yang kat bukan league tau, dia punya apa macam promotion dia punya ad tu,
Yang EV ni dia macam ada bagi hint yang untuk dia ada lagi satu yang baru tak, evolution dia. Ada yang aku baca-baca kat Twitter tu kan, ada yang dia cakap EV ni boleh evolve jadi yang flying type, ada yang cakap jadi dragon type. Aku pun tak tahu, tapi kita just perlu tunggu je lah. Maybe ada evolution yang baru tu. Sebab Pokemon Company pun dah macam dah banyak kali hint tau, dia EV ni akan ada satu evolution baru tau. So just perlu tunggu je lah. Lepas tu yang EV ni pun dia ada yang Gigantamax punya form tau. EV ni jadi yang besar, yang dekat yang Galar region tu. Dia setakat macam EV biasa je ni, setakat extra size dia lagi besar macam tu, and ada warna pink je lah macam tu. Lepas tu weakness EV ni, dia ni weakness dekat yang fighting type Pokemon. Lepas tu kalau kau perasan dekat Pokemon series, memang setiap season mesti akan ada EV tau. Macam kat Colors tu ada siapa dah nama perempuan tu, Serena, dia pun ada EV kat. EV dia evolve jadi yang Glaceon, bukan Glaceon, Sylveon. Dekat yang Alola region tu, siapa nama perempuan tu, Lana dia, tapi EV dia tak evolve jadi apa-apa. Season ke yang kat Galar region tu, Pokemon Journey, EV dia pun tak ada evolve lah. Yang Chloe punya EV dia tak ada evolve. Dia macam Pokemon macam dah bagi hint tau, EV ni akan ada evolve, tapi dia macam simpan dulu. Tapi yang sekarang punya Pokemon Horizon, tak silap aku EV tak ada kot. Setakat ni macam tak ada tau EV. Maybe tak tahulah Liko ke ataupun yang Dot yang akan dapat EV ni. Tapi kita just perlu tunggu je lah. Maybe time kau tengok video ni, time tu salah seorang dah dapat EV kan. So inilah Pokemon first yang kita unboxing hari ni, EV. So second Pokemon yang kita unboxing hari ni adalah Rotom Dex ataupun Rotom Pokédex. Yang ni dia keluar time dekat yang Pokemon Sun and Moon, yang Alola region tu. So macam biasa lah, yang ni nampak macam ni ada nama dia, Pokemon dia nama apa ni, Rotom Dex. Lepas tu Moncole EX ni macam biasa Takaratomi. Yang ni dia punya yang Rotom tu. Yang ni aku dapatkan dia dekat Shopee juga. Dia memang agak macam ada bubuk macam ni. Tapi kalau aku tengok dekat yang Aeon ke dekat TRS, memang dah tak ada tau. Aku tahun lepas yang aku cari macam ada. Bila dah pergi lagi sekali tu dah tak ada. Lalu aku beli kat Shopee ni. So inilah Pokemon Rotom Dex tu. Yang ni dia setakat Rotom, tapi dia masuk kat dalam Pokédex tau. Pokédex pula. Pokédex yang Alola punya region kan. Dia setakat Rotom biasa macam tu je. Dia setakat macam iPhone kau kena rasuk dengan hantu macam tu. Lepas tu iPhone tu hidup. So jadilah macam ni. Lepas tu yang Rotom ni, Rotom Dex ni, dia tak ada masuk langsung kat dalam yang Pokédex tau. So dia tak ada kategori, dia tak ada type, dia tak ada. Tapi gen dia pun tak ada masuk. Tapi dia ada keluar dekat yang Pokemon time Alola region tu, gen ke-7. Dia punya nombor Pokédex tu pun semua tak ada. Macam kesian gila lah. Macam yang Rotom tu ada tau. Macam yang Rotom biasa yang warna orange tu, dia ada masuk dalam Pokédex. Tapi macam dia punya variant tu, macam yang Kipas ke Arven ke yang Washer tu, semua ada masuk. Tapi yang Rotom yang ni tak ada pula. Yang Rotom kau tahu tak, masa yang Galar region tu kan, yang Ash nak lawan tu, dia ada satu tau yang apa, macam yang kamera bunyi kan, yang dia buat yang live time lawan-lawan tu kan. Yang tu pun tak ada masuk tau. Maybe Pokemon Company dia lupa nak masukkan ke, aku sure sangat. So dia punya kepala dia sekat macam ada tanduk. Ni bukan tanduk, maybe dia punya antena kot, nak scan ke apa benda kan, nak dapatkan line ke. Lepas tu dekat bahagian muka dia sekat ada mata macam tu. Mata dia dengan mulut dia yang memang nampak betul macam Rotom tu lah. Lepas tu yang ni macam ada yang screen dia, and ada macam yang apa ni, kanta tu lah, macam Google tu kan, maybe dia nak buat search ke apa. And bahagian tepi dia ada sekat dia punya yang lubang speaker je macam tu. Lepas tu dia punya penjok yang ni agak tak apa-apa nak cantik, maybe sebab dah lama. Bukan dah lama, sebab penjok dia memang dah, orangnya buat memang tak apa-apa nak kemas. Tapi boleh je sebab ni dah tak ada tau. Dekat Shopee pun ni dah last. Lepas tu aku tengok dekat yang TRS dekat ni semua tak ada. So nak tak nak beli je lah. Lepas tu kita kat dia punya tangan ni, tangan dia sekat macam ada dia punya button. Bukan button tau, maybe sebab untuk buat hold dia tu tau. Lepas tu yang Rotom ni pun ada kaki dia, boleh pegang. Tapi bukan boleh pegang, boleh jalan. Tapi yang Rotom ni dia macam tak ada jalan tau. Dia macam dekat yang Pokemon Sun and Moon tu, dia sekat mula kita terbang tau, pergi ke sana ke sini. Lepas tu dia ambil gambar sana, ambil gambar sini, dia rekod yang Pokemon yang dia jumpa tu lah. Lepas tu yang Rotom ni pun dia bukan Ash yang tangkap tau. Dia yang Professor Kukui, yang Professor yang tak pakai baju tu. Dia pakai baju, cuma dia pakai lab coat je. Dia yang bagi yang Pokédex ni. Lepas tu dia bagi Rotom tu. So Rotom tu masuk ke dalam Pokédex ni. Lepas tu Pokédex ni hidup lah jadi macam ni. So dia macam Pokédex berhantu macam tu. Lepas tu kat belakang dia tak ada apa. Cakap ada macam ada punya kamera
tu cakap ada macam dia punya benda ni corak-corak detail itu je lah. Tangan dia macam senang nak patah, so jangan nak pegang sangat. Lepas tu bawah sini cakap ada tulis Nintendo Pokemon je. Lepas tu dekat dalam Pokemon Sun and Moon ada satu episod tu Rotom ni ada terkeluar tau daripada dia punya Pokédex ni. So yang Rotom tu dia macam desperate nak masuk balik dekat dia punya Pokédex ni. Dia masuklah kat dalam washer, kat dalam kipas, kat dalam mesin basuh, kat dalam oven. So yang kira agak huru-hara lah macam tu. Lepas tu lah last bila dah nak habis episod tu, dia boleh masuk kat dalam yang Pokemon Center. Cuma yang tak fahamnya, tak tahulah kenapa yang Rotom Dex ni tak masuk tau kat dalam list yang Pokédex tu. Patut dia masukkan je lah kat dalam yang Rotom punya variant tu tau. So inilah second Pokemon yang kita unboxing hari ni, Rotom Dex. So inilah dua Pokemon yang kita unboxing hari ni. Kita ada Eevee dan juga Rotom Dex. Antara dua ni mana satu favourite korang? Favourite aku adalah yang Eevee ni. Macam yang dulu aku cakap, aku lebih suka yang gen ke-7 kan, yang alur lari gen. Tapi disebabkan yang Rotom ni, aku lebih pilih yang Eevee ni lah, sebab dia lah macam lagi special macam tu. So sampai sini video untuk kali ni. Jangan lupa like and share video ni, and subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell notification untuk video terbaru. So untuk korang ada apa-apa idea atau apa korang mesti pasti korang just 10 komen kat bawah. Lepas tu untuk korang yang bertengok aku unboxing Pokemon Takatomi part 1 sampai ke part yang ke-7, part nombor 7 tu, dia punya link tu semua kat description. Lepas tu untuk korang yang bertengok aku buat yang cupcake Pokemon dan juga donut Pokemon, macam-macam lah, dia punya link tu pun sama, semua kat description. So tu je lah. Until next video. Bye.